Sebenarnya, sejak Makcik Saras menghalau Maliga dari rumah, keluarga itu jatuh miskin. Kedai emas yang dimiliki oleh suami Makcik Saras kena rompak. Rumah mereka juga dimasuki pencuri. Akibatnya, keluarga itu menjadi papan kedana. Sebaik ternampak, keluarga Makcik Saras sedang makan bersama-sama fakir miskin di perkarangan istana. Maliga memberitahu Raja dan Permaisuri. Raja menghantar seorang pengawal untuk membawa keluarga itu menghadap Baginda. Lalu keluarga itu pun datanglah menyembah Raja, Permaisuri dan Maliga. Mereka tidak mengenali Maliga yang kelihatan amat kemas dan cerita memakai pakaian seorang puteri. Siapakah kamu semua? Mengapa keluarga kamu menjadi papa kedana? Tanya Raja dengan tegas. Lalu Makcik Saras menceritakan bagaimana dia menghalau Maliga dari rumah. Wanita itu mengaku bahawa sejak tindakan itulah keluarga jatuh miskin akibat ditimpa pelbagai peristiwa malang. Sambil bercerita, keluarga Makcik Saras menangis. Ternyata mereka benar-benar menyesal menganiaya Maliga. Selepas Makcik Saras habis mencerita dan tangisan, keluarga itu reda. Maliga pun mendedahkan siapa dirinya. Syukurlah engkau selamat. Kami sangka engkau menjadi mangsa binatang buas di dalam hutan. Kata Makcik Saras sebelum kembali menangis. Ampunkanlah segala dosa kami. Janganlah menangis. Saya sudah maafkan segala kesalahan keluarga Makcik, kata Maliga seraya memeluk Makcik Saras. Sejak itu, keluarga Makcik Saras dibenarkan tinggal di istana. Mereka sudah tidak lagi malas dan sombong. Maliga hidup gembira di istana bersama Citu dan kawan-kawannya yang banyak berjasa. Bunyi itu seperti kicauan seekor burung. Akan tetapi, kicauan itu bukan suara burung menyanyi. Maliga mencari-cari di sekeliling tempat duduknya. Akhirnya, dia ternampak seekor burung pipit tidak jauh dari tempat dia duduk. Burung pipit itu terbaring di atas tanah. Ia terus berbunyi cik cik. Maliga pergi menghampiri burung itu. Dia duduk dekat burung pipit itu. Kemudian Maliga memegang burung itu dengan tangan kanan. Burung itu tidak lari atau terbang. Rupa-rupanya sayap burung itu tercedera dan sedang berdarah. Mungkin burung ini terjatuh dari atas pokok. Fikir Maliga dengan rasa kasihan. Saya mesti cuba menolongnya. Maliga mengambil keputusan untuk membawa burung pipit itu pulang ke rumah. Maliga mahu menjaga burung pipit itu sehingga ia
ia sembuh. Malika pun memasukkan burung itu ke dalam saku baju dengan penuh cermat. Burung pipit itu pula duduk diam di sana. Kemudian Malika berjalan pulang sambil menjunjung sebekas kayu api di atas kepala. Apabila sampai di rumah, Malika meletakkan kayu api di dapur. Selepas itu, dia terus pergi ke bilik. Malika mengeluarkan burung pipit itu dari dalam saku dan meletakkan di atas lantai. Burung pipit itu tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia terus mencicit. "Shh," kata Malika sambil meletakkan jari telunjuk kata Malika sambil meletakkan jari telunjuk kanan pada bibir. "Jangan bising, nanti makcik saya akan datang. Dia tentu tak suka melihat awak." Burung pipit itu pun terus diam, seolah-olah memahami apa yang dikatakan. "Bagus," kata Malika dengan gembira. "Sekarang biar saya mengubati luka pada sayap awak." Malika mengambil ubat dan menyapukannya pada sayap burung pipit itu. Burung itu membenarkan sahaja.